Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat dan peminat One Piece card game. Hari ini kita ada satu lagi starter deck 21. Starter deck EX Gear 5. Menarik bukan sahabat-sahabat? Mari kita tengok. Mari kita unboxing bersama-sama. Sebelum tu saya nak umumkan sesuatu sebelum saya unboxing. Box ni saya kalau kata video saya sampai 1000 subscriber, saya nak buat free gift 3 kad yang menarik untuk kawan-kawan tengok. Ya, kalau kata kawan-kawan tolong share video saya habaq kat kawan-kawan, tolong subscribe channel saya sehingga sampai 1000 subscriber, saya akan buat giveaway 3 kad yang menarik. Kad Luffy King, menarik kan? Ya, ni bukan kad ni kad original. Saya nak buat English punya version. Dan kawan-kawan jangan risau, saya buat ni untuk kawan-kawan free gift. Kalau kawan-kawan dapat subscriber channel saya kat 1000 follower, insyaAllah kita akan buat kawan-kawan, insyaAllah. Okay, kita tak tepi dulu, mari kita unboxing. Ni kat English Fishing. Kawan-kawan mungkin ada tengok dia punya Jepun Fishing, mungkin ada orang unboxing, tapi hari ni kita akan cubalah unboxing sebaik mungkin lah untuk pengetahuan kawan-kawan. Dalam ni ada boxing yang menarik. Dia ada bonus pack 1 kad Don dan 70 silver kad. Tengok sini dah ada 7. Ni 1 dan ni 1. Okay, mari kita tengok ni silver dia. Mari kita tengok dalamnya. Mari kita unboxing kad One Piece kita. Tengok apa yang kita akan dapat dalam dia. Ya, boxing Inggeris dia macam ni. Tarik saja, akan nampak dah kad sleeve dia. Dalam ni macam biasa dia akan bagi. Okay, selebihnya kita tak tepi dulu. Ni, okay, ni sleeve kad dia. Yang versi Inggeris kita dapat warna hijau. Tapi versi Jepun kalau tak silap saya mungkin warna merah kot sleeve kad dia. Tak silap saya. Ya, agak menarik kot kad dia. Kawan-kawan boleh tengok dia punya sleeve kad. Okay, dia made in Japan original punya sleeve kad. Pakai kopi kad dia, sleeve kad dia macam ni. Kawan-kawan tengok tu dia punya lembut. Okey, dalam dia ada bagikan 3 kad pack, bonus pack. Dalam dia ada dia punya ni ada 15 jenis kad dalam ni. Tapi dalam ni dapat 3 kad, tapi dia punya jenis 15 jenis. Kalau kawan-kawan nak buat koleksi kad dalam ni special punya, kena beli box ni 3 kali 15 apa? 3 3 6 9 9 12 5 pack, 5 box ni. Tu kalau kata dapat semua jenis kad tu. Kalau tak dapat maksudnya kita kena beli tambah lagi lah, lebih pada 15 kad. Nanti kita akan buka last. Ni kita tak tepi, kita tak atas lah. Bagi nampak menarik sikit. Okey, ni box dah, tu dah deck dah dalam bentuk macam ni. Kita tak ni plastik dia buang tepi. Okey, dia punya kad macam tu. Leader kad dia ya, Luffy Gear 5. Menarik kan kawan-kawan? Dia sudah upgrade dia punya
efek kad dah. Kawan-kawan boleh tengok. Dia tulis tu 2 restart down to one of your character. Dia fokus pada kad down. Mari kita buka dalam dia apa yang kita dapat. Tarik-tarik. Tarik-tarik. Dia memerlukan masa sikit, maaf kawan-kawan, untuk membuka ini kad. Memerlukan sikit ketelitian untuk menjaga kad ya kawan-kawan. Dia tak boleh kasak-kasak. Kan dah cedera dah sikit. Tak apa, kad down belakang. Okey, tengok kawan-kawan. Okey, kita dah buka dah. Tak buka plastik lagi kawan-kawan. Untuk kawan-kawan punya pasal saya tak buka lagi, tak tengok lagi apa dalam dia. InsyaAllah supaya video ini bermanfaat dan supaya video ini menjadi sebab channel YouTube saya sampai 1000 subscriber. Okey, insyaAllah. Okey, awal-awal kita tengok kad leader dah. Ya, kad Luffy. Agak menarik kan? Bagi saya, kalau kata saya pilih untuk beli kad Luffy VC Jepun sekadar koleksi memang menarik, tapi untuk kita main elok kita. Kalau yang ni saya lebih fokus pada bahasa Inggeris lah, untuk saya mudah main. Kad dia menarik, dia punya chaining. Okey, letak tepi. Okey, kad karakter dia ada bagi seperti kad. Okey, awal-awal dia bagi dua kad karakter Luffy. Seperti kad leader dia. Kita boleh tengok sini. When you attack, give up to one restart down. Kad to your leader or one of your character. Dia ni fokuskan kad down. Kawan-kawan, okey, 2 kad Luffy. Seterusnya mari kita lihat 2 kad Zoro. Dan kita tahu kad Luffy dan kad Zoro ada SR, kawan-kawan. Dan kad dia lah menarik. Zoro punya kad pun kita boleh tengok. Dan kita tengok dia punya efek kad. On KO, play up one red character. Okey, semua karakter kad ni ada jenis warna merah kawan-kawan. Warna merah. Okey. The red character card which 600 power or less other the Ronozoro from your hand. Play up one card. Maksudnya selepas matikan pihak lawan, kita boleh mainkan satu kad dari tangan yang 6000 ke atas. Bawah pada kad tu. This card is rush. Maksudnya kita letak je kad ni, terus boleh aktifkan dia. Dia tak tunggu dah giliran. Itu yang bagusnya kad karakter Zoro ni. Dia kad rush. Lebih kurang lah sebutan dia. Okey, 2 kad yang menarik. Dan kad Luffy tadi pun kad rush juga. Kita tengok ni, kawan-kawan. Rush. Okey. This card can attack on the turn in which he play. Okey. 2 kad yang menarik. Kita untuk main. Letak je giliran tu, boleh serang terus.
Itu yang menariknya starter deck Excel ni. Okey, seterusnya dia bagi kat kita 2 kad. 2 kad je. Okey, 2 kad. 2 kad usop. Dia punya efek open turn this character again 200. Okey, 2000. Dia punya power, maksudnya power dia akan jadi 5000 bila giliran kawan. Tapi dengan artikan 2 don kad tambah, maksudnya kita guna 2 don kad untuk tambah dia punya attack, dia punya power dia jadi 5000 kawan-kawan. Dia bagi 2 kad. Dan kad dia adalah combo saja. Okey, usop. Dan dia memerlukan dua kad don saja. Okey, menarik. Seterusnya dia bagi kita Sanji kad. Karakter Sanji. 2 kad karakter Sanji kawan-kawan. 2. Okey, mari kita tengok efek yang dia bagi pada kad ni. Kad ni adalah kad blok. Okey kawan-kawan. Walaupun attack dia 3, dia ada kad blok. Dan kad blok akan tambah 2000 power untuk counter attack. Agak menarik lah kad Sanji ni. Dan dia ada kad combo besar. Itulah specialnya kad starter deck 21 ni. Dia kad dia agak power jugalah kalau kita tengok. Okay, seterusnya kita diberi kad Bonnie. 4 kad Bonnie karakter kad Bonnie. Power dia adalah 3000 dan kad don yang diperlukan 1. Dan kita tengok efek kad dia, draw 1 kad selepas kalahkan kad lawan. Dan kita kena tambah 2 kad don. Kalau tak silap saya, kalau saya silap, kawan-kawan boleh komen lah kepemahaman saya silap. Kawan-kawan tengok dia tulis don kad 2 on KO draw 1 kad. Okey. Lebih kurang macam itulah pemahaman saya. Kalau saya silap, kawan-kawan boleh komen. Okey, seterusnya kita diberi 4 kad Cimbe. Dan mari kita tengok karakter kad ni adalah kad tak ada efek. Cuma dia ada power dia 4 dan menggunakan 2 kad don. Counter attack 1000. Maksudnya kad ni boleh digunakan untuk blok counter balik pihak lawan punya power 1000 Okey, 4 kad Simbe. Okey, seterusnya kita dapat macam mana sebut dia atas, Satushi sebutan dia kot. Kalau saya silap, minta tak tolong komen ya. Okey, dia bagi kita 4 kad karakter dan tak mempunyai efek. Dia kad power, dia punya power adalah 5000 ya kawan-kawan. Dan kad dia agak menarik, shining. Okey kawan-kawan, dan dia punya adalah kad counter juga 1000. Agak menarik juga kad dia. Dia memerlukan 3 kad don untuk aktifkan kad ni. Okey, 4 kad. Seterusnya kita ada kad Shitomaru. Agak menarik karakter ni di pulau kat Vegapunk punya cerita, Luffy punya di Vegapunk punya tempat. Dia satu karakter yang agak menarik lah, kerana dia berubah. Dia atas permintaan Dr. Vegapunk untuk membantu dia dan
Luffy untuk melarikan diri. Dan dia adalah karakter kad blok. Dan counter kad dia ada 1000. Dia punya power 2000. Dia punya untuk aktifkan kad dia 2 kad don. Agak menarik lah, dia bagi 4 kad blocker. Agak menarik punya set kad ni. Dia seimbang, kad blok, kad counter dan kad rush. Dan seterusnya kita ada kad Tony Chopper. Dia bagi kat kita 4 juga. Agak menarik deck ni, kawan-kawan. Dia tak ada efek. Dan power dia agak menarik juga. Dan dia bagi kita wisdom. Nampak ni wisdom. Agak menarik lah dengan power dia 6000. Dan kad don yang untuk diaktifkan kad ni adalah 4 kad don. Agak menarik juga kawan-kawan. Dan juga salah satu kad counter attack 1000. Maksudnya kad ni banyak counter attack. Maksudnya dia ada banyak kad untuk counter balik serangan kawan. Bila orang lawan sekarang, dia boleh, kita boleh tengok dia sekali lagi. Ni kad seterusnya 4 kad adalah kad Nami. Kita boleh tengok dia punya art kad dia agak menarik, kawan-kawan. Ya, ini adalah karakter yang bila dia keluar daripada Wano. Dan pakaian dia pun ketika di pelayan dia keluar daripada Wano. Agak menarik. Dan dia punya efek kad agak menarik juga. Reset to Donta. To one of you Sohead Crew. Type leader karakter kad. Maksudnya dia boleh bagi reset punya karakter don kad karakter ataupun leader. Agak menarik. Dan dia punya attack dia 1000. Dia punya don untuk aktifkan kad ni 3 don. Dan dia adalah salah satu kad counter. Ya. Dia dalam deck ni, saya punya pendapat ada kebanyakan kad yang diberi ada kad counter. Agak menarik jugalah untuk kita main untuk melawan balik serangan musuh-musuh. Seterusnya kita dapat agak menarik kawan-kawan. Agak menarik. Kita diberi satu karakter yang agak menarik. Adakah saya tersilap pandang? Oh, tidak. Saya tersilap pandang rupanya. Kita dapat 2 kad Robin. Nico Robin, 2 kad. Dan dia punya efek kad pun agak menarik, kawan-kawan. Tengok ni. When attack KO up one of your opponent character with 400 power or less. Maksudnya kita boleh KO walaupun dia punya karakter dia mungkin ke when attacking. Maksudnya kita boleh KO terus kat lawan ketika ni dengan efek saja. Maksudnya kita tak perlulah. Tapi bawah pada 4000 power ke bawah. Dan di antara salah satu kad counter juga menarik, deck yang menarik kawan-kawan. Dan seterusnya kita diberi dengan 4 kad Frankie. Dan kad Frankie dia bagi ni agak menarik. Sini you open turn. Maksudnya bila pihak lawan punya giliran, all of you store head
type character. Dapat 4. Oh, kalau kata dia punya power dia 4000, kita dapat power lagi 1000 lagi power. Maksudnya kalau giliran pihak lawan untuk menyerang, kalau karakter kita adalah 4000, maksudnya kita akan automatik tambah 1000 cut down. Ya. 1000 cut down pula. 1000 power dia lagi. Jadinya cut kita jadi 5000 power dia. Dan dia memerlukan 3 cut down untuk aktif. Dan salah satu cut counter juga. Agak menarik deck ni. Dan seterusnya kawan-kawan, kita boleh lihat 4 karakter cut Brock. Okay, dia bagi kita 4 karakter ni. Dan dia punya power adalah 4. Dia punya cut down untuk aktifkan dia ada 3. Dan salah satu cut counter. Dan dia punya efek, bila menyerang, dia boleh restart 2 cut down. You punya leader card atau karakter card yang lain. Agak menarik kawan-kawan. Maksudnya bila dah bila kita nak menyerang, kad yang dah menyerang tu dah kita aktifkan kad down dia. Dan kad down dia tu kita boleh reset balik ke deck kot rasanya. Kalau saya salah, tolong komen lah. Itu kalau apa yang saya faham. Kan dia bagi kita 4 kad Brock. Dan dia salah satu kad counter juga kawan-kawan. Ya. Ya, seterusnya kita diberi 4 karakter Vegapunk. Kawan-kawan, agak menarik kawan-kawan. Dia tak mempunyai kad efek, tetapi dia punya ada kad counter juga. Dan dia punya power 3000. Dan untuk aktifkan kad down dia ada 1 saja. Agak menarik juga kad ni. Okey, kawan-kawan. Dan seterusnya, dalam deck ni kita diberi 4 kad yang menarik. Kad event. Kad event, okey. Okey, 4 kad event kad. Ya, agak menarik lah. Salah satu dia, kawan-kawan boleh tengoklah efek dia punya kad. Kalau dia salah satu kad untuk live punya kad, dia bertiga lah. KO up one of you open character with 400 power or less. Maksudnya trigger dia boleh mengaktifkan untuk meng-KO kan pihak lawan punya power kad yang mempunyai 4000 ke bawah. Kad yang mempunyai power 4000 ke bawah untuk trigger. Agak menarik lah kalau dijadikan salah satu live-nya kad. Okey, itu 2 kad yang ni. Gomo-gomo draw web. Dia punya art dia punya agak menarik. 2 kad. Seterusnya event kad ketika Luffy sedang berlawan dengan Lucy dalam mood weekend depa. Dan dia punya trigger card pun agak menarik juga. Active discard main effect. Maksudnya dia main punya effect dia, trigger dia, give one of you open character. Okey. Dia mengurangkan power, dia punya power pihak lawan 5000 kawan. Dalam turn ini saja, turn trigger dia. Dia tulis tu, if you have character with 6. Kalau kata pihak lawan tu ada karakter power dia 6 lebih, karakter boleh KO terus. Dia tak ada tolak lah. Agak menarik lah. Of you open character with up
one of you open. If you have karakter. Oh, kalau kita yang punya power karakter 6,000 ke atas, maksudnya pihak lawan tu pula adalah karakter 2,000 ke bawah power dia, tu KO. Macam tu lah saya faham. Okey, kawan-kawan, kalau ada salah tolong komen. Okey, seterusnya dia bagi kita kad Dawn. Kad Dawn yang mengelik, agak menarik. Okey. Shining kawan-kawan. Okey. 10 kad dia bagi. Dan seterusnya yang kita nanti-nantikan. Mari kita buka kad apa yang dia bagi iaitu. Sekejap kawan-kawan, kita memotongnya sikit. Untuk menjaga kad, keharmonian kad, kita potong dari atas lah. Okey, kita nampak dah kad dah. Kita tarik sikit. Okey kawan-kawan. Ya, pembulaan kad agak menarik lah. Kita nampak dah sikit. Kawan-kawan, kita nampak dah kad dah. Agak menarik. Okey. Di sini dia bagi kad karakter lah. Tak ada kad leader ke, kad Dawn. Kad karakter. Mari kita lihat apa yang dia bagi itu. Wah. Dia bagi kita kad parallel kawan-kawan. Kad parallel. Memang menarik lah untuk kita kumpul dalam 15 jenis kad ni. Kalau kita nak buat koleksi memang menarik lah. Dia bagi kita kad parallel. Ada bintang, memang ada nilai kad ni. Look, Robin. Dan seterusnya Chopper. Kad parallel juga. Tengok kawan-kawan. Okey, kawan-kawan boleh cek kad apa yang dia dalam 15 tu, kad apa yang dia bagi dalam dia punya laman web One Piece nya. Kawan-kawan boleh tengok lah kat situ dia bagi. Dan seterusnya dia bagi kita, ya, 3 kad adalah kad parallel kawan-kawan. Ya, agak menarik lah untuk kita pun. Dan dia ada nilai kawan-kawan di pasaran. Kalau kad parallel yang ada bintang ni memang ada pasaran. Okey kawan-kawan. Berbalik lah. Kalau untuk koleksi, untuk main, insya-Allah. Kalau kawan-kawan ada pendapat lain, sila komen dan okey, komen. Okey, kalau video ni agak membantu kawan-kawan, bolehlah like and subscribe channel saya. Dan kalau kata kita dapat 1000, kita akan buat free giveaway dalam pertandingan juga untuk dan kita pilih siapa yang pemenang untuk dapat kad yang menarik ni. Kad Luffy dalam dia punya pakai crown dia. Dan kad Luffy yang agak menarik juga. Ada 6 warna. Tapi tak tahulah sini boleh pakai dalam pertandingan. Tapi kalau ikut dia punya efek kad ni, dia tulis apa? Dia punya biasalah. Dekat efek biasa. Kalau efek ni pun, kad Luffy ni pun ni rasanya boleh kot main juga. Kad biru. Dia punya efek macam tu lah. Okay, kawan-kawan boleh baca. Dan dia punya power 7,000 dan memerlukan 7 kad. Dan yang ni pula memerlukan ni yang menarik. Dia tapi dia kad leader kawan-kawan. Kad leader. Kad leader bukan kad karakter. Memang boleh main. Tapi dia punya efek tak ada lah. Kawan-kawan boleh tengok dia punya efek tak ada efek. Tapi dia menariknya memang boleh untuk main sebagai kad leader lah. Kad Luffy yang agak menarik lah untuk koleksi. Okay, setakat tu saja video saya.
Kalau ada apa-apa pendapat, boleh komen. Ada apa-apa untuk jual ke apakah, untuk sponsor ke, insyaAllah boleh komen kat ni, boleh kita berunding. Takat itu saja video saya. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya pada yang beragama Islam, dan takat itu saja. Dan agak menarik juga, ni adalah Kak Don, kawan-kawan, saya lupa. Ni Kak Don, dan dia punya Kak Don agak menarik lah. Grab dengan Luffy masa dia kecil, dan dia adalah tulisan kata-kata yang menarik lah. Dan kawan-kawan boleh tengok lah dia punya stampak. Dua anniversary One Piece. Kad yang menarik untuk buat koleksi lah. Setakat tu saja. Okay, Assalamualaikum dan selamat Hari Raya.